Hari ni orang duk murih kepada pagi tauhid 3 sebab apa? Sebab nak buat amalan tu. Tok guru dia puja jin, puja iblis, puja syaitan. Pas nak buat lagu mana we benar ni kena tauhid ni. Kita reti. Puah ada nak kacau. Buat apa tauhid? Syekh Qadir pun wari, syekh tu syekh ni sebut di dalam kitab-kitab dia. Hak jawi pada dah. Hak Arab tak nak berkecek dah. Buat apa? Orang sekarang learning. Hak mengisap pula tu. Sallallahu alaihi kalbun min kilabik ya Rab, ya muntaqim. Ha? Buat apa boleh kata lagu tu? Sebab dia nak puja benda salah. Apabila dia nak puja benda salah, situlah dia menghalangkan hukum syarak. Sedangkan benda tadi itu dapat dengan cara faham terus. Sampai ke Syekh Taifah mereka apabila betul molek tak ada duk labuih, ya kurang kena. Uluhiyah ni mana? Kaza, kaza, kaza. Rububiyah ni mana? Kaza wa kaza. Asma' wa sifat? Kaza wa kaza. Ya hurai kena. Buat apa? Selama mana? Wa idha lam yakhlu ma'asyayatinihim. Wa idha khalau wa idha khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Sini masalah. Sini masalah. Sebab tu kita kena dengar jadi molek.